Sangat ke cerita Maiden ni sampai sekarang orang masih tercari-cari? Kalau awak tanya saya, bila nak keluarkan balik komik Maiden daripada Kaoru ni? Saya tak tahu. Tapi apa yang saya tahu, kita ada novel terbaru daripada Maiden bertajuk Maiden Cinta Alivia. Diri komik Maiden ni memang dah lama sangat dah. Dalam ni ada 7 jilid yang dinamakan mengikut hari. So, cerita ni cerita romance, komedi daripada Kaoru dan vibe dia lebih kurang macam Boys Over Flowers. Cuma ada sedikit kelainan lah. Dan cerita ni pasal si gadis ini yang bernama Alivia. Dan Alivia ni dia teringin nak masuk ke sebuah sekolah elit. Bila permohonan dia tu diluluskan, tiba-tiba parents dia move list pula. Jadi tak siapa nak bayarkan yuran dia dekat sekolah tu. Jadi datanglah seorang lelaki yang bernama Bennett yang merupakan anak orang kaya yang tiba-tiba datang nak membantu tapi dengan satu syarat. Jadilah awak saya dan ikut segala perintah saya. Maka bermulalah kat situ kehidupan baru Alivia di sekolah tersebut yang penuh dengan huru-hara dan penuh dengan konflik dan macam-macam masalah. So, apa pula kena-mengena novel ni dengan komik tadi? Cerita dia ni adalah sewaktu sebelum Alivia tu pergi ke overseas. Maksudnya dia ada cerita tambahan. Dia bukan prequel, dia bukan sequel. Dia ada cerita tambahan kepada komik itu. Cerita dalam novel ni masih fokus pada Alivia jugalah. Sebab waktu ni Alivia dia dah mula jadi pelukis. Dan dia cuba untuk kembangkan cita-citanya tu. Which is dia dah ada fan club. Dan dia dah mula letak lukisan dia tu dekat exhibition. Tapi malangnya dia difitnah memplagiat lukisan orang sehingga dia dikecam hebat di seluruh media sosial. Macam sekarang tengah berlaku kan. Dikecam sana, dikecam sini. Itulah yang berlaku dekat Alivia dalam novel ni. So sepanjang novel ni dia akan cari dalang siapa yang buat macam ni kat dia. Dengan terbitnya novel Maiden ini, semoga dapat mengubat rindu di hati kipas susah mati Maiden yang dah lama dah tunggu kemunculan semula Maiden ni. Okay, walaupun hanya dalam bentuk novel, tapi cerita dia ni memang dah cukup lah untuk membuatkan korang mengimbas kembali nostalgia Maiden tu. Memang boleh rasa lah what's Maiden tu. Okay, selamat baca.